Tidak cukup peperangan dengan kafir Quraisy, umat Islam terpaksa menghadapi kaum Yahudi pula yang berdendam diusir oleh tentera Islam dari Madinah pada tahun ke-5 Hijrah. Kemudian mereka menghasut kafir Quraisy Mekah agar bekerjasama dengan mereka untuk memerangi umat Islam di Madinah. Maka terbentuklah pasukan gabungan kafir yang mempunyai 10,000 orang, manakala pasukan muslimin Madinah hanya mempunyai 3,000 orang. Dan tercetuslah peperangan yang dinamakan Perang Khandaq. Setelah mengetahui jumlah tentera musuh, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah bersama para sahabat membincangkan cara melindungi kota Madinah pada ketika itu. Kemudian Salman Al-Farisi mencadangkan untuk menggali parit di sekitar kota Madinah dan cadangannya diterima oleh Rasulullah SAW. Selesai musyawarah, Rasulullah SAW segera memimpin penggalian dan terbentuklah parit dari arah barat ke timur di kawasan kota Madinah kurang daripada seminggu. Sesampainya pasukan kafir di gerbang kota Madinah, mereka terkejut dengan taktik perang itu sehingga menyebabkan mereka sulit untuk memasuki kota Madinah. Beberapa anggota kaum kafir Quraisy cuba menyeberangi parit tetapi berjaya dihalang oleh Ali bin Abi Talib. Setelah hampir sebulan pasukan kafir Quraisy mengepung Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongannya dengan mengirimkan angin kencang yang menghancurkan tenda-tenda musuh dan membuatkan mereka terpaksa berundur. Kesimpulannya, Perang Khandaq bukan hanya kemenangan strategi tetapi juga kemenangan keimanan dan kesabaran. Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan bahawa keteguhan hati dan kecerdikan dalam bertahan dapat mengalahkan musuh yang lebih besar. Jom sertai kami bersama menunaikan umrah dan belajar mengenal sejarah Islam bersama mutawif berpengalaman kami. Like, komen dan share untuk kisah yang lain. Ikuti kami di Kembara Sufah Utara.